sabar lagi. Tajuk dakwah Nabi SAW kepada beberapa orang musyrikin daripada kalangan mereka yang tidak meluk agama Islam. Dakwah Nabi SAW kepada beberapa orang musyrikin daripada kalangan mereka yang tidak meluk Islam. Dakwah Nabi SAW kepada beberapa orang musyrikin daripada kalangan mereka yang tidak meluk Islam. Dan itu kecil dakwah Nabi SAW kepada Abu Jahal. Dakwah Nabi SAW kepada Abu Jahal. Dan dakwah Nabi SAW kepada Walid bin Mughirah. Dakwah Nabi SAW kepada Walid bin Mughirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana anta tansu. Allahumma ighfir lana anta tansu alaina. Allahumma ighfir lana anta tansu. Allahumma ighfir lana anta tansu alaina min ghadaibina wa ya arhamar rahimin. Nabi SAW kepada Abu Jahal. Imam Baihaqi radhiyallahu anhu telah Imam Baihaqi rahmatullahi alaihi telah meriwayatkan bahawa Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu kata, sungguhnya kisah hari pertama aku mengenali Nabi SAW ialah pada hari itu aku sedang berjalan di salah satu lorong-lorong Mekah bersama Abu Jahal bin Hisham. Tiba-tiba kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW berkata kepada Abu Jahal, wahai Abu Hakam, datanglah kepada Allah SWT dan Rasulnya. Aku mendakwah kamu kepada Allah SWT. Abu Jahal membalas, wahai Muhammad, tidakkah kamu akan berhenti daripada mencaci Tuhan kami? Bukankah yang kamu ingin hanyalah agar kami bersaksi bahawa sesungguhnya kamu telah sampaikan agama Tuhanmu? Sekarang kami bersaksi bahawa sesungguhnya kamu telah sampaikan. Demi Allah, sekiranya aku mengetahui bahawa apa-apa yang kamu katakan itu adalah benar, pasti aku telah mengikutimu. Mendengar kata-kata Abu Jahal itu, Rasulullah SAW pun beredar. Abu Jahal berpaling ke arahku sambil berkata, demi Allah, sesungguhnya aku sangat mengetahui bahawa apa-apa yang dia katakan itu adalah benar. Tapi ada sesuatu yang menegahku daripada menerimanya, iaitu dia daripada Bani Qusay. Dan Bani Qusay telah berkata, kamilah yang akan mengurus Kaabah. Lalu kami berkata, mereka berkata, kamilah yang akan memberi minum orang-orang haji. Lalu kami berkata, ya. Mereka berkata lagi, kamilah yang mengurus kepulauan Majlis Syarat Quraisy. Lalu kami berkata, ya. Kemudian mereka berkata, pada kamilah urusan memegang bendera perang. Kemudian mereka menjamu orang makan dan kami juga menjamu orang makan, sehingga apabila kedudukan kami sudah menyamai mereka dalam menjamu makanan, lalu mereka berkata, Nabi adalah daripada kami. Demi Allah, sampai bila-bila pun aku tidak akan mengakuinya. Dalam riwayat Ibnu Syaibah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata,
kepada Abu Jahal, wahai Abu Hakam, datanglah kepada Allah SWT dan Rasulnya dan kepada kitabnya. Aku mendakwah kamu kepada Allah SWT. Dakwah Nabi SAW kepada Walid bin Mughirah. Dakwah Nabi SAW pasal 2. Dakwah Nabi SAW kepada Walid bin Mughirah. Hazrat Ishaq bin Ruhawiyah rahmatullahi alaihi meriwayatkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu kata, sungguhnya Walid bin Mughirah telah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah membacakan kepadanya Al-Quran, dan lantaran itu hatinya telah menjadi lembut. Keadaan itu telah sampai kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal telah datang bertemu dengan Walid bin Mughirah sambil berkata, Wahai pakcik, sungguhnya kami ingin mengumpulkan harta untukmu. Walid bertanya, kenapa? Abu Jahal menjawab, mereka ingin memberi kepadamu, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada Muhammad untuk meminta sesuatu daripadanya. Walid berkata, sungguhnya orang-orang Quraisy telah mengetahui bahawa aku ialah daripada kalangan Quraisy yang paling banyak hartanya. Abu Jahal berkata, kalau begitu kamu katakanlah sesuatu tentang Muhammad yang orang ramai akan mengetahui bahawa kamu mengingkarinya. Walid bertanya, apakah patut aku katakan? Demi Allah, tiada seorang pun lelaki yang dalam kalangan kami, tiada seorang pun lelaki dalam kalangan kamu yang lebih mengetahui tentang syair-syair daripadaku, sama ada syair rajas atau kasidah atau syair-syair jin. Demi Allah, apa-apa yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan sedikit pun tidak menyerupai syair-syair itu. Demi Allah, semuanya pada kata-katanya itu ada kemanisan. Demi Allah, semuanya pada kata-katanya itu ada kemanisan. Di atas kata-katanya itu ada keindahan. Sungguhnya bahagian atas kata-katanya itu berbuah lebat, dan bahagian bawahnya sangat segar. Sentiasa tinggi mengatasi yang lain. Tidak ada yang boleh mengatasinya. Dan sesungguhnya kata-katanya itu sentiasa menghancur, meleburkan kata-kata yang di bawahnya. Lantas Abu Jahal berkata, kamu tidak akan reda terhadapmu sehinggalah kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentang Muhammad. Walid berkata, tunggu dulu sehingga aku memikirkan tentangnya. Setelah dia berfikir, dia berkata, tidaklah kata-kata Muhammad itu kecuali sihir yang dia pelajari daripada orang lain. Lalu turunlah ayat, biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendiri, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersama dia. Al-Quran Surah Al-Mudassir ayat 11 hingga 13. InsyaAllah saya dengan cuba ambil iktibar dan sampai pada orang lain. Kita sebut dan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.